sekarang kita dah susun kita punya pump essential lah. Ni kita guna Madela cup hand free. So kita sekarang nak basuh dalam dishwasher. Macam saya pakai Dr. By baby bottle and toy wash. So saya pump je kat sini, tempat-tempat sabun ni. 1, 2, 3. Okay. Saya tutup, saya tolak semua masuk. Okay, mesin kita dah menunjukkan N. So kita boleh buka lah. So inilah dia. Dah basuh menggunakan sabun By tu. Bersih. Ni dia punya diaphragm untuk pump lah. So okay. So far memang dia tak ada buih lah, sesuai untuk penggunaan botol susu dan juga peralatan pump. So anda semua boleh dapatkan sabun baby bottle and toy wash daripada Dr. By ni dekat beg kuning di bawah. Thank you guys, selamat mencuba.